Okey, jujur. Tengok cursor berkelip pada Google Slide yang kosong tu memang boleh buat kita rasa seram kan? Tak kisahlah pelajar yang tengah bersekang mata pukul 2 pagi ataupun pensyarah yang tengah kelang kabut siapkan bahan untuk kelas pukul 8 pagi. Tapi jangan risau, berita baiknya ialah sekarang dah tahun 2026 dan Google baru sahaja bagi kita satu cheat code yang sangat membantu. Okey, sebenarnya ini merupakan ciri hebat yang memang direkakan khas untuk memudahkan urusan kita dalam dunia pendidikan. Ciri ni kita boleh anggap macam pembantu draft peribadi kita. Lepas ni, dah tak payah pening kepala nak hadap slide kosong lagi. Tak kiralah pensyarah ke, pelajar ke, kita cuma perlu upload je kertas penyelidikan, nota kuliah ataupun fail PDF. Lepas tu, bagi je arahan ringkas. Simple kan? Langkah pertama, kita cuma perlu klik pada butang Tools dan pilih Canvas. Kemudian, masukkan je bahan-bahan kita, tak kisahlah fail PDF, image ataupun apa-apa dokumen pun. Dan arahkan Gemini untuk eksport terus ke Google Slides. Hanya dengan satu klik pada butang Export, kita dah dapat satu set slide yang siap tersusun dan berstruktur dalam Google Drive. Tugas kita lepas tu cuma tinggal nak edit-edit sikit je. Macam kemas kini ataupun tambah lagi, bagi lagi mantap. Senang kan? Pernah tak kita pening kepala cari gambar dekat Google tapi satu pun tak kena dengan tema? Kat situlah Nano Banana datang jadi penyelamat. Nano Banana ni kan sebenarnya ciri AI hebat dalam Google Slides yang boleh lukis apa sahaja yang kita mahukan. Kita cuma perlu type je penerangan atau bayangkan apa yang kita mahukan. Dan boom, AI ni akan terus siapkan image untuk kita. Walaupun benda yang kita cari tu macam pelik sikit atau susah sangat nak jumpa dekat internet, Nano Banana boleh buatkan dengan sangat mudah. Memang magic. Bagi yang rasa diri tu macam buta seni sikit atau tak reti nak bagi slide nampak cantik, ciri ni memang jawapannya. Lepas ni, cuma perlu masukkan semua info dan klik pada fungsi Help Me Visualize. Hebatnya, AI ni akan baca semua slide dan tolong cadangkan susun atur, tema sampailah ke background yang paling ngam. Hasilnya, slide kita nampak sangat pro, kemas dan menarik untuk sesi presentation atau kelas nanti. Jadi, lepas ni kita tak perlu dah nak stres atau risau setiap kali nak kena buat slide. Sekarang kita dah ada pereka visual atau pereka gaya yang sentiasa on standby di hujung jari kita. Jom kita cipta sesuatu yang hebat hari ini. Jumpa lagi.